Syaitan sentiasa berusaha untuk menghalang orang Islam daripada melakukan zikrullah selepas solat. Di sini kita kongsikan sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Tirmizi atau Jami' Tirmizi, yang mana beliau mengatakan hadis ini adalah hasanun sahih. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khallatani la yuhsihima rajulun muslimun illa dakhalal jannah ala wahuma yasir wa man ya'malu bihima qalil." Dua amalan kebaikan daripada zikrullah, tidaklah seorang muslim itu mengamalkannya, melainkan dia akan memasuki syurga. Dan ambillah perhatian bahawa kedua-dua amalan ini sebenarnya ringan. Namun, orang yang mengamalkan kedua-duanya adalah sedikit. Apa dia? Pertama, yusabbihullaha fi duburi kulli salatin 10 wa yahmaduhu 10 wa yukabbiruhu 10. Iaitu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas selesai setiap solat 10 kali, bertahmid 10 kali dan bertakbir 10 kali. Jadi inilah anjuran yang paling minimum, iaitu lepas solat kita zikir tasbih 10 kali, tahmid 10 kali dan takbir 10 kali. Qala fa ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qiduha biyadihi. Maka kata Abdullah bin Amr, aku melihat Rasulullah SAW menghitung bilangan-bilangan tersebut dengan jari-jari baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian baginda berkata, fatilka khamsuna wa mi'atun bil lisan. Maka jumlah tersebut semuanya itu adalah 150 dengan lidah. Maknanya kalau kita baca 30 lepas subuh, 30 lepas zuhur, lepas asar, lepas maghrib, lepas isyak, 30 darab 5, 150. Maka itu 150 dengan lisan. Wa alfun wa khamsu mi'atin fil mizan. Tetapi di sisi Allah digandakan 10 kali ganda, jadi 150 tu digandakan 10 kali ganda jadi 1500 di dalam neraca amalan soleh. Itu amalan yang pertama. Apakah amalan tersebut? Berzikir selepas solat fardu 30 kali. Baik. Kemudian baginda bersabda, wa idza akhadhta madja'aka tusabbihuhu wa tukabbiruhu wa tahmaduhu mi'ah. Dan apabila engkau mengambil tempat tidurmu ataupun kita berada di tempat tidur, maka engkau bertasbih dan bertakbir dan bertahmid sebanyak 100 kali. Dan yang masyhurnya adalah 33, 34, 33 tasbih, 33 tahmid dan 34 takbir yang dikenali sebagai tasbih Fatimah. Fatilka mi'atun bil lisan. Maka itu 100 kali tasbih ataupun zikrullah dengan lisan. Wa alfun fil mizan, tetapi digandakan 10 kali ganda di neraca amalan soleh 1000. Maka kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ayyukum ya'malu fil yaumi wal lailati alfaini wa khamsami'ati sayyi'ah. Maka siapakah di kalangan kamu yang mengamalkan pada sehari semalam 2500 dosa atau kejahatan. Sebab tadi kan, selepas solat 30 darab 5 150, darab 10 jadi 1500, sebelum tidur 100, darab dengan 10 darab 1000, jadi 1500 campur 1000 jadi 2500 kebaikan sekurang-kurangnya apabila seseorang itu berzikir selepas solat fardu 30 kali dan sebelum tidur. Jadi maknanya hadis ini mengajar kita betapa pentingnya untuk kita berzikir selepas solat dan sebelum tidur, ya. Qalu fa kaifa la yusiha, maka para sahabat bertanya, macam manakah orang yang nak beramal dengan ni tak ramai, sikit. Bagaimana seorang Muslim tu boleh mengabaikan amalan ni? Dan tidak melakukannya? Maka sabda Rasulullah SAW, ya'ti ahadakumus syaitan. Syaitan datang kepada salah seorang daripada kamu, wa huwa fi solatih, ketika dia berada dalam solatnya. Apa kata syaitan? Uzkur kadha, uzkur kadha. Ingat ni, ingat ni, ingat ni. Hatta yantafila fala'allahu la an yaf'al. Jadi syaitan dalam solat lagi nak sibukkan orang tu supaya jangan berzikir lepas solat. Ingat ni, ingat kerja ni, ingat barang ni, ingat perkara-perkara ni. Maka mungkin dia beredar daripada solat tanpa melakukan zikrullah. Wa ya'tihi wa huwa fi madja'ihi, dan syaitan datang ketika dia berada di tempat tidurnya, fala yazalu yunawwimuhu hatta yanam. Maka syaitan tu terus mentanwimkan ataupun cuba menidurkannya. Suruh tidur sehinggalah dia tidur tanpa berzikir.
Maka berdasarkan hadis ini kita dapat lihat dengan jelas bahawa di antara tempat yang penting untuk kita melazimi zikrullah, pertama selepas solat dan yang kedua sebelum tidur. Jadi syaitan akan sentiasa cuba melalaikan dan menjauhkan manusia daripada zikir pada waktu-waktu ini. Syaitan tu ada dua jenis. Satu syaitan daripada kalangan jin, satu syaitan daripada kalangan manusia. Kalau di kalangan manusia ni, golongan-golongan yang menanamkan rasa ragu, bahkan yang lebih teruk lagi, membida'ahkan orang yang melakukan zikrullah lepas solat, atau sekurang-kurangnya dia meremeh-remehkan, bahkan dia cuba memperkecil-kecilkan amalan zikrullah selepas solat. Semoga Allah memelihara kita daripada bisikan was-was daripada kalangan syaitan, sama ada syaitan itu daripada kalangan jin ataupun daripada kalangan manusia. Semoga bermanfaat.